Apa cita-cita abang dalam hidup? Ni, sebab kita orang kampung eh. Sebenarnya apa yang abang nak capai dalam hidup abang? Assalamualaikum. Kita masuk kira pasal buat order. Jadi kita nak tahu resipi. Dia SOP ni macam kontrol buat ni. Cik dia ambil air. Okey, betul. Ambil air. Bubuh dalam macam apa ni? Kong ni kan. Okey. Bubuh tengok Tengok apa? pendak. Okey. Okey. Bawah dah kawan. Okey. Lalu parti dia macam banyak pula macam tengok air tai kau apa-apa. Okey. General. Terus. Sepanjang hari sampai kita tuai kan ataupun dia mau ada tutup juga. Kita start umur 10 hari. Okey. Aku Direct tu. Pakai tak tutup. Comel tu. Memang ada generator sebelum ni. Backup. Ada. Ada. Kalau kau Enjin kita. Enjin. pakai enjin kan. Baik kita kata dulu sebelum berlori. Lori tu boleh tambahkan. Boleh tahu racun. Sebelum dah kapal tu kita masuk air dalam 4 hari kan. Okey. Hari kedua tu saya rolling dah paddleway. Lepas tu bila sapa tu benih tu sebenarnya sebelum masuk dalam koleng tu dia kena buat. Program tradisional ni tak lama, dalam 2 tahun, 3 tahun. So apa kesan yang paling signifikan pada Afan dalam tempoh 3 tahun program tradisional ni berlangsung? Daripada udang ni saja banyak mengubah pendapatan saya lah. Daripada ikan walaupun dia lagi singkat tapi risiko dia tinggi sebab kita ikan pun kita buat tanpa ilmu juga. Kita buat sekadar buat aja, kita tak tahu siakap ni perlu environment macam mana, kita tak tahu. Dia tak ada kursus yang komplit sebab tu. Tapi udang ni A sampai Z orang dah ajar. Yang kira ajar A sampai Z,
Jadi kita follow je lah. Apakah harapan Cik Afan seterusnya kepada UMT khususnya? Kalau boleh perkembangkan lagi, bang kata jangan berhenti setakat grup ini aja. Kalau boleh, kalau orang kata kembangkan pada grup lain ke, tak semestinya fokus pada besuk saja ke. Sebab yalah, macam saya orang baru pun, kalau UMT tak improve, tak datang approach kami pun, saya tak tahu apa pun. Tapi kalau bila UMT approve ni, banyak benda kita belajar, satu ilmu baru. Jadi saya harap kalau boleh UMT pun dapat approve orang lain, supaya yalah kita sama-sama bantu ekonomi kan. Okey, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada UMT kerana perkenalkan saya Biovlog. Selepas penggunaan Biovlog ni, saya banyak perubahan lah. Kira apa ni, udang cepat besar, air pun molek lah kira. Jadi apa ni, makanan pun jadi jimat sikit. Semenjak saya pakai Biovlog ni, peningkatan hasil ternak udang saya meningkat. Selagi kualiti air pun cantik, udang pun cepat besar dan hasil terlalu cepat lah kita kata. Selama ni kita orang kampung memang kita tak pakar, kita tak tahu cara-cara macam ni semua. Atas UMT lah, kita pun terima kasih juga kepada UMT. Sebab sebelum ni kita tak tahu cara-cara nak pakar benda-benda gini ni. Sebab kita orang kampung. Sejak menggunakan Biovlog ni, income saya makin bertambah. Sebelum ni hanya tumpukan kepada ternakan ikan. Sekarang ni cuba ternakan udang. Alhamdulillah setakat ni membuahkan hasil. Okey. Terima kasih UMT.